nasi Arab, nasi minyak, nasi biryani. Hai! Assalamualaikum. Jumpa pula kita kat sini. Alang-alang terjumpa tu, saya nak kongsi kepada anda 5 pesanan keselamatan atas talian. Tapi sebelum tu, mohlah ikut saya pindah tempat. Macam tak kena je kat sini tau. Baru kena. Pernah tak anda kena scam? Contohnya dapat call daripada pihak berkuasa, IPD atau sebagainya. Suruh buat itu ini, suruh bagi maklumat peribadi. Anda pun bagi. Dan kadang-kadang pun anda dapat link pelik-pelik dan anda tekan. Maka hilanglah maklumat peribadi anda. Jadi untuk ini anda kena berhati-hati. Yang kedua. Zaman Gen Z ni pula mudah sangat terpengaruh dengan kerja yang gaji besar. Bangga sangat dapat kerja overseas tu. Tapi inilah anda kena jaga-jaga. Kerana anda mungkin mangsa perdagangan manusia. Dan yang ketiga pula, kalaulah anda guna wifi public, contohnya kat kafe ke, kat stesen bas ke, janganlah buka aplikasi penting macam akaun bank. Sebab time ni lah scammer-scammer akan ambil data anda. Jadi gunalah data sendiri. Data bukan dah murah sekarang. Yang keempat pula, ada lagi satu jenis orang ni yang suka sangat post OOTD siap dengan location bagai. Lagilah yang kena jaga-jaga. Sebab scammer suka ambil maklumat ni untuk gunakan pada benda yang bukan-bukan. Bukannya anda tak boleh post. Boleh. Tapi berpada-pada. Contohnya anda pergi waktu pagi. Anda post waktu petang. Bijak kan? Dan yang kelima, pesanan terakhir untuk anda. Mungkin nampak simple. Tapi anda kena selalu update segala perisian aplikasi anda. Kerana setiap kali ada update, maka akan ada patch keselamatan yang terbaru. Jadi anda akan sentiasa dilindungi. Anda still ragu-ragu? Jangan risau. Aifa kan ada. Bukan Aifa ni. Aifa tu. Okey, last kali. Bulan Ramadan ni. Lagilah banyak scammer. Dapat murtabak bawang, dapat keria batu bata, dapat kari pap pun oksigen. Okeylah. Bye-bye. Assalamualaikum. Nak beli murtabak, beli kari pap, beli keria.